Tongka time, my style. Dan bersama kita punya chili oil. Wih segok, nampak tak? Nampak tak macam ni? Barulah dia mula-mula rasa ada pedas-pedas. So bolehlah dimakan bersama nasi panas-panas. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? Okey, so hari ni kita nak masak apa pula? Okey, so hari ni kita rasa macam nak hirup kuah sikit. So Nana nak buat, orang kata apa, dia macam ala-ala tom yum. Tapi dia bukan tom yum. Dia berlemak-lemak, kuah colour putih. Okey, so insyaAllah lah memang sedap. So Nana nak buat Tongka bersama kita punya chili oil, my style. Okey, so macam mana rupa dia? So dia punya rupa segok. Okey, sebab dia akan ada rasa lemak-lemak, masa-masa masing-masing. Okey, tapi tak pedas. So pedas dia tu dekat chili oil. Okey, so nak buat lagu mana? Bahan pun mudah weh. Hampa tak payah duduk pergi panjat 7 gunung kan nak pergi cari bahan dia, tak payah. Okey, boleh pergi start mutu, pergilah kedai Aceh belakang rumah hampa tu. Pergi cari bahan dia. Mudah saja. Jom kita pergi tengok bahan apa nak guna. Ayo. Tara. Okey, inilah bahan-bahan dia. Nampak tak mudah saja kan? So kalau kata hampa pergi kedai Aceh belakang rumah hampa tu, ada je bahan-bahan macam ni. So mudah lah, tak payah duk pergi panjat gunung masuk hutan. So untuk Tongka, Nana punya style, kita akan pakai ayam. Alright, so saya potong lah ayam tu. Okay, sotong dan Nana pakai udang. Okay, terpulang kalau hampa nak tambah orang kata apa, ketan pun boleh, tak ada masalah. So yang ni untuk orang kata dia punya isi lah, lauk. So untuk bahan dia, kita pakai bawang holland, potong-potong. So kita ada serai, potong. Daun orang kata apa, ketumbak, kenada. So kita ada kita punya orang kata lengkuas, okay, halia, bawang besar. So potong-potong. Yang ni semua nak masuk dalam kuah tau. Dan kita kena ada santan lah. Sebab apa? Sebab santan ni kita nak masuk kat dalam kuah dia. Alright, so kuah tu lah memainkan peranan. Santan ni lah sayang, kena ada. Okay, dan kita juga ada kita punya orang kata cendawan. Nana pakai cendawan inoki dengan cendawan macam ni lah. Alright, so untuk tomehkan dia, sebelum kita mula masak tu, kita tomeh dengan bawang putih, bawang merah. Nampak tak mudah sahaja. Alright, so lagu mana cara dia, lagu mana rupa dia, marilah kita melihatkannya. Macam mana mudah sangat weh, cepat, padat, mantap. Ayo. Alright, so untuk first ni kita akan tomeh dulu lah. Kita punya bawang putih, bawang merah. Ayo kita tomehkan dia. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tomeh agak-agak orang kata apa? Layu-layu sikit, kekuningan sikit. Macam tu. Lepas tu baru kita akan masuklah bahan seterusnya. Nak masuk bahan apa pula? Okey, kita akan masuk bahan ayam dulu. Alright, so tunggu sat. Lepas tu kita buat ayam nah. Alright, so jadi seterusnya kita masukkan kita punya ayam pula. Macam tu. Masukkan ayam dulu. Okey, sebab apa? Sebab ayam ni dia kena masak lama. Jadi kita masuklah dia paling awal dulu. Macam tu. So biar dulu, sat lagi baru kita orang kata apa? Masukkan ayak sikit lah. Macam gitu. Alright, so bubuh ayak sikit sat lagi barulah kita akan masuk bahan-bahan seterusnya. Nak buah apa pula lepas tu? Tunggulah sat lagi kita jumpa balik. Ayo. Okey, jadi lepas kita masukkan ayak dalam ayam kita tu, okey, lah ni kita masukkan bahan kita. Okey, kita nak memperasakan kita punya kuah tu. So kita masuklah kita punya halia, alright, lengkuas, macam tu. Bubuh je semua segala bawang kita, okey, dan kita punya serai ni bubuh je. Sebab apa? Kita nak bagi kuah kita tu mula mengeluarkan rasa lah. Macam gitu. So bubuh je semua. Okey, so untuk daun ketumbak sat lagi baru kita bubuh. Kita bubuh dulu yang dia punya batang akak tu. So daun ketumbak tu sat lagi lah. Takut bila dia terlalu lama sat lagi dia jadi macam kuning-kuning. So tak cantik lah. So kita rebus jahat ni dulu. Lepas tu baru kita bubuh pula hak lain. Nampak tak mudah je kan? Okey, so jom kita tunggu pula the next step. Ayo. Okey, so ni semualah bahan-bahan yang kita dah masukkan. Biar je dia mendidih sampai macam ni. Lepas tu bolehlah kita masukkan bahan seterusnya. Okey, so kita nak bubuh apa pula? Okey, lepas ni kita boleh dah lah bubuh kita punya seafood dan kita punya santan. Nampak tak mudah? Lepas tu kita akan perasakan dia. Okey, so jom kita masukkan bahan yang lain lah. Alright, okey, jom kita masukkan kita punya seafood. Okey, kalau kata hampa nak bubuh lobster ke king crab ke boleh, tak ada masalah. Okey, so ikutlah pada selera masing-masing. Nak bubuh apa pun dalam ni, tak ada masalah. Okey, so kita masukkanlah semua seafood kita. So seafood tu jangan masuk terlalu awal lah. Bila dah mendidih macam ni baru hampa bubuh. Gitu, nampak? Okey, so masukkan. Lepas ni kita akan bubuh santan kita. Okey, lepas tu kita perasalah, bubuhlah segala garam lah, apa benda semua tu. Okey, alright, so jom. Alright, kuah kita dah ada menugak ni. Okey, bolehlah masuklah kita punya santan tu. Macam gitu. Bubuh je semua santan. Tengoklah dulu kalau rasa cukup sekotak tu pakai sekotak saja. Kan, kalau tak cukup tambah lagi. So nampak tak? Kacau-kacaukan dia. So dia punya kuah tu tak perlu terlalu pekat. Dia light-light je. So nampak macam kurang, kita tambah lagi. Macam gitu. Nah, alright. So bubuh je semua. Sekali lagi kita perisakan dia lah. Nampak? Nah, okey. So jangan pekat sangat tau. Level-level terang macam ni okey lah ni. Macam gini. Nampak tak? Macam tu. Okey, sebab kita bukan buat masak lemak tau. Jadi hampa janganlah pakai santan sampai dia pekat likat tu. Macam tu. So sebab tu lah kita kena bubuh sekali dengan ayak. Macam tu. Dia macam tom yum kan. Dia macam ada
orang kata cayak-cayak dia sikit. Macam tu. Okey, so jom kita nak bubuh pula bahan-bahan perisa lah. Okey, ayuh. Jadi untuk memperisakan dia, okey, kita akan pakai garam lah. Nana bu garam. Okey, so Nana akan pakai kita punya orang kata apa, ayak sotong. Kan, ayak sotong ni sikit, bubuh agak-agak. Dan kita punya orang kata ayak limau. Hampa nak perah limau nipis pun boleh. Nana pakai ayak limau macam ni lah, senang sikit. So jadinya dalam kuah ni dia akan ada rasa lah, masa-masa lemuk-lemuk macam tu. Dan bubuh gula sikit. Okey, kita bubuh gula sikit. So untuk rasa ni hampa kena balancekan lah. Contoh hampa suka rasa masamnya lebih, hampa bubuh masam lebih. Macam tu. Nah, pandai-pandai lah ikut orang kata selera masing-masing, tekak masing-masing. Okey, untuk rasa tu adjust sahaja. Alright, so dah siap macam ni kan. Okey, sekali lagi kita boleh bubuh lah kita punya daun ketumbak. Lepas tu siap. Tak ada apa dah. Tinggal nak buat kita punya chili oil pula. Nampak? Dan ni nak bubuh gula sikit. Okey, so kita tunggulah sekali lagi. Next step tu kita akan buat apa pula? Ayuh. Alhamdulillah nampak dah. Kuah kita duk melegak lah ni. Nampak tak segak lagu tu, rasa dia kan complete. Ada segala masam, lemak, masin lagu tu. Alright. So lah ni Nana nak masukkan lah cendawan sikit. Macam tu nah. So ikutlah kalau kata hampa nak buat cendawan boleh, tak mau pun tak apa, tak ada masalah lah. So bubuh je dulu yang ni dan kita masukkan lah kita punya daun ketumbak. Okey. So masukkan dia sikit lagi, lepas tu bolehlah tutup api. Siap dah, nampak tak? Senang gila weh. Kan kalau kata orang kata malas-malas tu nak duduk atas katil sambil masak pun boleh. Betul lah tu. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. Kan letak dapur sebelah, hampa duduk atas katil. Macam tu. Nampak tak? Mudah, tak tahu nak habis. Tuk, settle. Okey. Lagi tu. Okey, so je lah kita biar set kuah kita, lepas tu kita tutup api. Settle. Okey, so kan alhamdulillah kuah kita dah siap dah. Jadi lah ni mai kita buat kita punya chili oil pula. So macam Nana guna Nana punya kita cabai kering lah. So blend dulu cabai kering ni. Okey. So kakak nak kalau kata hampa dah ada chili flake, tak ada masalah, lagi senang. Kan kalau tak ada tu boleh pakai je cabai kering, blend dulu. Lepas tu sat lagi barulah kita buat dia punya step seterusnya lah. Macam tu. Okey, so blend je dulu. Orang kata tak terlalu halus, tak terlalu kasar. Okey, so alhamdulillah kita punya cabai kering tu yang kita dah blend. Okey, lah ni kita perisakan dia. Kita bubuh lah kita punya gula sikit. Okey, agak-agak lah rasa dia. Okey, dan kita akan pakai garam. Okey, bubuh agak-agak saja. Alright, dan kita punya bahan perisa sikit lah. Okey, lah ni seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita kena orang kata apa, panaskan minyak. Lebih tu sat lagi kita nak tuang dalam ni. Macam tu. Minyak memang kena panas melegak kau barulah orang kata baru jadi chili oil kita tu. Biar apa tu, cabai ni dia duk masak sendiri dalam orang kata minyak panas tu. Tak payah duk pergi bulan belanga dah. Macam tu. Okey, so jom kita pergi panas kita punya minyak. Ayuh, alhamdulillah kita punya minyak panas tu melegak dah kan. Berasap rumah-rumah. Lah ni kita pergi tuang je. Nampak tak mudah. Lagu tu. So minyak kena betul-betul make sure betul-betul panas. Nampak tak? So biar je dia akan termasak dalam ni. Macam gitu nampak? Okey, so biar je kacau. Siap. Mudahnya. Allah. Itulah kata tu boleh buat sambil tidur. Nampak tak? Mudah tak tahu nak habis. So siap dah lah kita punya kata apa, chili oil. Lagi tu. So jomlah kita nak pergi hias lah kita punya kata tomka. My style bersama kita punya chili oil. Ayuh. Alhamdulillah inilah hasil tomka kita. Okey, bersama lagi kita punya chili oil. Nampak tak? Dia punya kuah tu kan. Orang kata segak lah colour dia. Macam gitu. Nah, okey. So bolehlah sat lagi hidang bersama dengan chili oil. Kan dengan rasa dia lemak-lemak. Orang kata masing-masing masa-masa cukup lah rasa. So insya-Allah lah Allah bagi sedap. Nampak dah geram lah tengok udang. Kan. Okey, bolehlah makan bersama nasi. Kan. So kalau kena ni terangkat macam tu. So memang kuah ni tak pedas. Budak-budak pun boleh makan, tak ada masalah. Pedas dia tu tak lagi tang chili oil tu lah. Itulah penambah pedas dia. Okey, so jom kita pergi tengok hasil dia. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya tongkat Thai my style. Okey, so kan insya-Allah lah Allah bagi sedap dengan dia punya kuah yang cukup rasa, lemak, masin, masam semua ada lah. Dan bersama kita punya chili oil. So chili oil ni okey, dia lah nak menambahkan rasa dia. Apa nampak tak? Macam tu. So tuang dalam ni okey untuk menyedapkan rasa dia, untuk memedahkan dia. Okey, so bolehlah kacau-kacau. Nampak tak lagu mana rupa dia? Dia segak, nampak tak? Nampak tak macam ni? Gitu. Barulah dia mula-mula rasa ada pedas-pedas. Macam tu. So bolehlah dimakan bersama nasi panas-panas. Apa nak kata kan? Okey, so terangkat. So insya-Allah Allah bagi sedap. So memang boleh makan sampai ke budak-budak boleh makan sebab dia memang tak pedas. Daripada chili oil itulah yang akan memedahkan dia punya orang kata kuah. Okey. So apa jangan lupa try. Okey, buat dekat rumah sebab apa? Insya-Allah Allah bagi sedap kan. Orang kata apa nak hirup-hirup kan, saja-saja tu nak hirup makan boleh. So thank you so much. Okey, yang dah subscribe Nana.
channel. Okay, so macam biasalah, jangan lupa subscribe, save, like and share. Ya kawan-kawan, adik-beradik, hawa-hawa kampung, lagu mana nak buat kita punya Tongkat Time, My Style. Okay, so insyaAllah, okay, kita akan jumpa lagi di next video. Anak-anak nak masak apa pula? Okay, masak apa? Okay, so kita akan jumpa lagi di next video. Okay, bye semua. Assalamualaikum.